video bersama SM Collector. Hari ni kami ada misi untuk menangkap legendary Pokemon di Aeon Aya City Mall, Putrajaya. Nak tangkap atau jumpa legendary Pokemon bukanlah satu benda yang mudah. Jadi hari ni Abang Adian dan juga adik Ibrahim akan berganding bahu di antara satu sama lain untuk cuba mencari dan menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Nampaknya adik dah berjaya ya. Dia dah dapat Pokemon legendary yang pertama. Okey, kita teruskan lagi kerana hari ni kami akan bermain beberapa round untuk menangkap seberapa banyak legendary Pokemon yang boleh. Nampak tak? Mew pun ada. Itu memang Pokemon favourite Abah tu. Tapi sayangnya kami tak berjaya untuk menangkap Mew. Walaupun cuba berkali-kali, tapi Mew masih lagi belum berjaya ditangkap. Bagi peminat Pokemon di luar sana, anda bolehlah singgah di Aeon IOI City Mall Putrajaya. Sebab dekat dalam Aeon ni ada satu kawasan khas bagi peminat Pokemon. Sebab apa? Sini ada